Sekarang kita nak review bag anak mami, which is Fasha Sander. Fasha Sander. Rabi Sander? Jangan. Saya setia dengan Sander Ross. Bukit. Okay, Mas, jom tengok bag yang pertama. Rabi cakap dia setia dengan Sander Ross. Sander Ross pun tak nak kat dia. Apa maksud setia? Tak, benda ni tak... Dia tak boleh buat sebab saya setia lah. Faham tak? Diorang tak nak, saya still nak. Faham. So, yang ini adalah LV Loop. Bentuk dia macam Poland kan? Macam Poland biasa tak? Poland RM1,500. Yang ini RM11,500. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! So, LV Loop ni harga dekat RM11,500 sahaja. So, basically bag ni dia macam LV lah. Ini buat LV kan? Macam LV lah. Okay, Mas, tengok bag kedua daripada Fasha Sander. Anak mami. Oh, yes. Ini adalah LV On The Go. Size MM. LV On The Go ni kita boleh... MM Tengok balik. GM. Sorry. Macam MM pun ada. Macam MM. Saya nak perdayakan Mas je. So, yang ini adalah GM. GM saya tak pasti harga dia. Maybe dalam RM15,000 ke RM18,000 saya tak ingat. RM13,000 MM kan? GM tambah lagi RM3,000, RM4,000 kan. So, kalau ini, yang ini adalah On The Go GM. Harga dia maybe dekat RM15,000 sahaja. Maybe. Bos sure tu GM? Saya boleh confuse dah. Sebab besar ke ni? Oh, tak. Ni MM. MM RM15,000 lah. GL RM18, tak silap saya. Apa yang 13 Saya PM. So, biasalah kita ni dah tua. Macam Rabi pun dia dah makin berusia dengan dia dah makin... Kedua-dua pasang handbag Fasha Sander harganya dekat RM30,000 sahaja. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.